Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad 16 hari bulan Ogos 2026 Masihi bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.44 petang. Untuk video buat masa ni saya nak review barang-barang Shopee yang sampai pada hari ni. Hari pertama melalui pos laju pada pukul 2.09 petang tadi. Saya balik kerja sekejap lah. Saya terima pada 2.10 adalah. So, saya nak on the way nak masa saya nak pergi bersiap untuk pergi ke mana? Bersambung balik kerja tu lah. Balik sekejap. Balik tengah hari pasal atak kan dia memerlukan import luar ni, dia kena ada time rehat. Zuhur. Aku jenis kelah tua kan. Ada Zuhur rumah pukul 3.30, 3.40, 3.50 gitu lah. Kan ada baru main Zuhur ni. Balik main Zuhur makan nasi dulu, barulah sambung balik kerja. Ni balik tadi. Balik pos laju. Balik pos Malaysia. Borong kau shop. Borong kau shop pun beli so je. Takkan beli banyak, mungkin boleh diskaun banyak lagi. Baru beli apa tu. Lagi molek tapi memang bagai lepas tu tak kena murah dah. Pelayaga ni. Pelayan nebuk beberapa tali pinggan ni. Okey. Ni baru pertama. Baru keluar pula sampai pada pukul 3.34. Sampai rumah ni saya tak ada di rumah. Saya tak ada rekod dalam Shopee ni lah. Bagi saat ni bagi mana? Oh ni bagi penghantar dia Borong Kau Yalang Kuala Kangsar Tasik India Estate Ipoh Perak Malaysia. Bagi Ipoh Perak ni. Bagi keluar pula daripada sampai pada pukul 3.4 tadi. Lot 10933 Metro Hub 2 Gate 4 Warehouse 5 Persiaran Bukit Raja Kayangan Bandar Bukit Raja Kelang Selangor Malaysia. Siapa tiga ni bagi Selangor. Ni bekas saja goni saja lah. Moga saya klik tu kena koyak dah. Supit saja ni tunjuk ni. Iklan baca klub saja. Dia ragam sikap lah. Ragam sikap canggih sikit dia. Dia pokok kerf dia tu. Solid lah bagai tu. Nak bubuh dia sikap kacing molek kat kagoh molek bagai tu. Dia tak jahan dia lah. Dia tak mudah kepek kalau ragam di kedah jangan gitu. Bagi pada bersama dengan sikap tu tak jadi, tak gagah. Ni dia muka ya pakai aja puff dia bagi pah bokok gitu. Petak pak gitu lah. Dua set. Berarti dia cuma ngah bekah ke apa tahu. Ada cuma so. Gapo panggil lonjok untuk pengantin kan. Pa untuk tak tepat pengantin. Plastik tapi mari dengan pecah dah. Cuma tu pecah tu asal saja yang saja biru. Bukan dia itu pun tapi pecah saya rugi. Cuma pun jangan ni. Tapi tak apalah muka percuma. Saya tak rasa mana muka baik percuma. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video review buat masa ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.